Kau sikat je macam ni. Ramai orang yang tanya aku, kenapa rambut kau ni kejap lurus, kejap wavy, kejap curly. Ini adalah jawapan dia bro. Sikat pelurus rambut ni yang aku minat sebab dia dah boleh bawa ke mana-mana saja. Portable, dah tak ada wire dah. So kalau habis bateri jangan risau, dia ada tempat cas kat bawah ni. Dia guna Type-C. Alright, dalam kotak dia pun bagi juga kabel Type-C. Dan yang paling best sekali cara pakai dia, bawah ni ada suhu 140, 60, 180 dan juga 200 darjah Celsius. Macam aku ambil lah 180. Korang nak ambil 200 pun tak ada masalah. Sebab kepanasan dia, walaupun contoh aku letak kat pipi, dia panas dia tu tak membuatkan kau rasa macam panasnya. Tak ada. So jom kita pakai. Kau sikat je macam ni. Sikat. Kau biarlah lama sikit. Kau sikat lah lama sikit kan. Kalau rambut kau tu terlalu wavy, macam aku tak terlalu wavy, so sekejap je lah. Okay, pakai sikat ni. Pam. Lurus bro. Lurus. Settle masalah kau. Lepas ni kalau korang nak keluar ke, memang handsome dah mat. Tak payah nak pening-pening kepala nak pergi salon mahal-mahal kan. Tu lepas kau sikat tadi, kau pakai je lah minyak rambut kan. Celet-celet sikit, gosok-gosok sikit. Lepas tu korang just sapu je lah dekat rambut korang. Lepas tu korang gayakan lah rambut macam mana yang korang nak. Dan settle masalah korang. Nampak rambut terus jadi kemas. Dan tak ada lagi masalah rambut kusut. Jadi mana korang nak dapatkan, aku akan letakkan bag dekat bawah ni. Jangan lambat, takut promo habis, harga tengah murah. Dapatkan sekarang. Okey? Memang macam opa.